Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi diberi nikmat kehidupan kepada kita. Dapat sama-sama lagi kita diberi peluang untuk meneruskan kehidupan kita seperti mana sebelum ini. Dan Alhamdulillah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, tuan-puan, kita mulakan dengan hari kita, dengan pagi kita, dengan membaca Al-Quranul Karim, insya-Allah. Okay, baik tuan-puan, apa khabar semua? Dari mana anda sedang menonton live saya pada pagi ini? Terima kasih kerana bersama dengan kami memilih page ataupun memilih TikTok Hilwan Madani sebagai tempat untuk sahabat-sahabat semua mendengar muzakarah, berbincang berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Okay, baik, terima kasih semua. Apa khabar tuan-puan? Dari mana anda menonton live saya pada hari ini? Jangan lupa tulis sikit di ruang komen. Boleh bantu saya sebelum kita nak capai lebih ramai lagi penonton. Komen tuan-puan, tap skrin tuan-puan dan juga share tuan-puan semua. Sangat-sangat kami hargai. Terima kasih semua. 66 mata memandang. Jangan lupa 66 ini teruskan tekan button follow supaya tak nak ketinggalan apa-apa info daripada kami. Tekan button follow, kemudian setiap kali kami live, tuan-puan akan menerima notifikasi daripada kami. Akan terima notifikasi daripada kami, dan setiap harilah kita akan buat live hari Ahad hingga hari Khamis jam 7.30 pagi hingga 8 pagi, satu hari semuka, dan kita akan bincangkan hukum-hukum tajwid, makhraj dan juga sifat huruf yang ada di dalam muka surat hari ini. Dan insya-Allah muka surat hari ini kita masuk kepada muka surat 88 tuan-puan. Kalau tuan-puan, ibu-ibu, akak-akak yang ada Al-Quran, boleh bukalah muka surat 88, episod 88 hari ini. Dan kita masuk kepada juzuk yang kelima, surah yang keempat, iaitu surah An-Nisa. Terima kasih kepada yang bersama dengan kami, yang dah follow, terima kasih kerana follow kami. Dan juga jangan lupa tap screen, and then ada dua sahaja yang share tu kat bawah tu. Ya, 68 mata memandang. Sebelum scroll tu nak pergi kepada live lain, okey. Tekan dulu button share tuan-puan. Boleh bantu saya tak? Tekan button share kat bawah tu. Ya. Tekan button share kat bawah tu. Ada 2 orang baru share. Ya. Kalau dapat 10, alhamdulillah. Dah kira dah okey dah tu. Okey. Baik, insya-Allah, sambil-sambil tuan-puan tap screen, sambil-sambil tuan-puan tekan button share kat bawah tu, sambil-sambil follow tu, kita mulakan bacaan Al-Quran kita pagi ini dengan membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Puan Aisyah Ambung, Assalamualaikum Ustaz dan semua, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang komen. Dari mana anda menonton live saya pada hari ini, boleh komen tak? Daripada Hulu Langat pun ada, daripada Selangor pun ada. Alhamdulillah, Ustazah Azirah bersama dengan kita. Waalaikumsalam Puan Habibah Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah, Alhamdulillah, 7 orang yang share. Tekan button share lagi tuan-puan. Ya, tekan button share lagi supaya kita nak lebih ramai lagi yang join live kita pada pagi ini. Lebih ramai lagi yang tahu kita sedang bersiaran langsung di TikTok Hilwan Madani. Kepada yang nak tahu Hilwan Madani ini, boleh tekanlah, boleh check profil kami. Okay, baik, jom sama-sama kita mulakan baca Al-Quran pada pagi ini. Kita mulakan dengan ayat yang ke-60. Puan Syarifah, saya dari Batu Gajah Perak. Assalamualaikum Ustaz. Okey, terima kasih. Baik, saya bacakan ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Okay, kita berhenti pada huruf kaf. Bila kita berhenti di sini, hukumnya adalah kita tengok kepada keadaan huruf yang kedua terakhir, itu huruf ya. Huruf ya ini ada tanda mati, bermakna ini bukan huruf mat kan. Ini huruf lin. Maka hukum di sini adalah mat lin hukum dia. Hukum di sini adalah mat lin. Mat lin ni bacaan dia sama dengan ma'arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Macam mana kita nak baca dengan 2 harakat? Macam mana waktu kita nak baca dengan 6 harakat ataupun kita nak baca dengan 4 harakat? Mengikut kadar mengikut kadar bacaan kita. Kalau bacaan kita laju, maka kita baca dengan 2 harakat. Kalau bacaan kita sederhana, kita baca dengan 4 harakat. Kalau bacaan kita itu bacaan yang perlahan, satu persatu kita sebut, maka kita boleh waqaf dengan 6 harakat. Macam saya baca ni, bima unzila ilaik, unzila ilaik. So kita boleh baca panjang lah, lebih daripada 2 harakat. Baik, itu cara kita nak berinteraksi, cara kita nak memahami bacaan ma'arid lis sukun dan juga ma'lin ni, yang katanya boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Bermakna mengikut cara kita baca. Kalau kita baca laju, so wakaf dia pun akan jadi pendek lah. Bila kita baca perlahan-perlahan, jadi wakaf dia pun akan jadi panjang. Okey, boleh tuan-puan? Baik, kita sambung ayat seterusnya. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا. Wama unzila, wama mim ada tanda kening, maka kita kena baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Unzila, u ni kena muncungkan. Nun kita kembali ke asal, kembali mulut kita kepada keadaan asal. Tak boleh kita baca dengan muncung. Terima kasih kepada Jai menghantarkan hak kepada saya. Tak bagi gift pun tak apa tuan-puan ya. Tak bagi gift pun tak apa. Just tekan button share tu dah gift dah tu untuk kami tu. Tuan-puan tap screen, tuan-puan tekan button share. Cuma mungkin yang ada buat belian untuk bagi gift tu tak apalah. Kami hargai dan kami ucapkan terima kasih. Ya, kepada yang belum follow, tekan button follow. Wa ma unzila. Kita muncul. Ya, bila kita dengung, nun bertemu dengan zai, ikhfa haqiqi nama dia. Ikhfa haqiqi. So, bila kita nak baca ikhfa hakiki, yang pertama, kita muncungkan mulut. Kemudian nun ini kita kembali nak sebut zai. Macam mana? Unzila, unzila. Ramai di sini bila dia baca dengan unzila, bila dengung ni dia muncung. Masa kita dengung, kita tak muncung. Ya, masa kita dengung, mulut kita apabila kita dengung, tu, mulut kita tak muncung. Yang muncung hanya pada kalimah sahaja. Ketika dengung, kita pergi kepada nak sebut zai. Unzi, sebab huruf Z ni mulut kita akan jadi sengih. Kita akan senyum, kita akan seringaikan mulut kita. Jadi ketika dengung mulut kita macam tu. Unzila min qablik. Mazdan. Assalamualaikum saudaraku semua. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Min qablik, nun bertemu dengan qaf. Hukum yang sama dengan nun bertemu dengan zai, ikhfa hakiki. Sebab ikhfa hakiki ni huruf dia banyak, ada 15 semuanya. Ya, 15 lagi tu dia berkongsi antara izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, itu macam-macam. Yang banyaknya adalah ikhfa hakiki. Ini ikhfa juga, cuma ikhfa ini ikhfa min qablik dengan unzila ada beza. Kenapa? Kerana sifat zai dan qaf ini berbeza. Zai bacaan nipis. Unzila. Kalau qaf kita kena tebalkan dia. Bermakna kita kena tahu dulu qaf ni kat mana tempat dia. Tuan-tuan, huruf qaf ni kat mana tempat dia? Siapa tahu boleh tolong komen bantu saya. Huruf qaf kat mana tempat keluar dia? Huruf qaf dan
kaf dengung ke belakang ikhfa hakiki adna. Okay, terima kasih Puan Nurizam. Huruf qaf tu di pangkal lidah. So kita kena pastikan yang berfungsi ketika kita dengung adalah pangkal lidah, iaitu huruf qaf. Pangkal lidah iaitu huruf qaf. So bila kita dengung, pangkal lidah kita akan naik dan dia akan bersentuhan dengan langit lembut atas. Min qa. Dia beza satu lagi dengan kaf. Kalau kaf ni sifat dia nipis. Dia istifal. Minkum dia ada beza. So kita kena tahu ya, di antara qaf dan kaf walaupun sama-sama makhraj, tetapi apabila kita ikhfa ataupun apabila kita menyebutkan dua huruf tersebut, bunyi dia akan berbeza. Kalau qaf bunyi dia tebal. Min qa. Kalau kaf minkum. Nampak? So kita kena bezakan dua tu supaya bila bertemu di antara nun dengan kaf, bunyi dia lain. Sebab tu kita perlu dengar juga sebutan kita. Dan kita perlu sebut. Sebab itulah teknik yang terbaik di dalam mempelajari Al-Quran, tuan-puan, teknik yang terbaik dalam mempelajari Al-Quran iaitulah mengikut Nabi buat dengan Jibril alaihi salam. Apa Nabi buat bersama dengan Jibril? Nabi baca, Jibril dengar. Kemudian Jibril baca, Nabi dengar balik. Nabi dengar bunyi tu macam mana. Okay? Kemudian Nabi baca bermaksud Nabi nak menyebut apa yang dia dengar, adakah sama ataupun berbeza. Kan, kalau macam live ini hanya satu pihak sahaja, saya yang sebut, tuan-puan dengar, dan tuan-puan sebut tapi saya tak dengar mulut tuan-puan ataupun suara tuan-puan semua. Adakah itu tak mengikuti sunnah? Maksudnya sama sahaja. Cuma yang terbaik saya sebut tadi, yang terbaik. Ya, join live pun tak apa, dah kira dah terbaik dah tu, daripada tengok live jualan contohnya kan. Daripada kita tengok live yang tidak menambahkan kualiti ibadah kita dalam bacaan Al-Quran ni, maka lebih baik paling kurang pun kita mendengar live. Yang terbaik kena talaqi, cari guru, supaya kita boleh beza dengar, dan apa yang kita dengar tu betul apa yang kita ucap. Apa yang kita dengar dan apa yang kita ucap tu sama. Macam contoh ni lah, tempat yang kita bincangkan ni, min qa dengan minkum, ia beza. Ada perbezaan di situ. Terima kasih Puan Liza Ibrahim. Terima kasih. Sambil-sambil tu yang masuk ni, jangan lupa tekan button follow kita. Tekan follow dulu untuk dapatkan setiap notifikasi live kita, dan juga tekan button share kat bawah sana. Okey, baik, jom tersambung lagi. Yuriduna an yatahakamu ila taghut Pergi kepada huruf ta ada sabdu. Huruf ta ni sifat dia sidah. Kita tekan lebih sikit lah. Sidah ni maksudnya tertahan. Ila taghut. Kalau nak berhenti di sini, huruf ta. Ya. Huruf ta, dia ada satu sifat huruf ta ni, kita panggil dia ada angin huruf ta. Angin. Cumanya angin tu, dia ada angin yang kita lepas, ada yang angin kita percikkan dia. Okey, ada angin yang lepas, ada angin yang kita percikkan. Kalau ta ni kita panggil angin yang kita kena percikkan dia. Ila taghut. Sikit je. Okey. Kat mana ta ni? Makhraj dia ta. Nak berhenti tu kita kena berhenti di tempat yang betul lah. Ta ni kat mana ta ni? Ta ni dekat mana tuan-puan? Tolong komen. Siapa yang tahu tolong komen. Tolong komen. Ta ni kat mana tempat dia? Huruf ta, di manakah makhraj yang betul? Makhraj khusus dia. Kalau makhraj umum ni, hujung lidah lah. Kalau makhraj umum, kalau makhraj khusus, ialah hujung lidah sentuh dengan pangkal gigi kacip atas. Okey, siapa boleh tulis? Tolong tulis. Ta, pangkal lidah pula. Hujung lidah bertemu dengan huruf ta, pangkal gigi kacip atas. Hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi kacip atas. Tak dengar suara saya? Suara saya dengar ke? Ada yang komen tak dengar suara. Orang lain dengar tak suara saya? Dah dengar dah. Okey, pangkal lidah, hujung lidah. Okey, terima kasih kepada yang komen.
Hujung lidah bertemu dengan gigi kacip atas. So maksudnya hujung lidah kita mesti kena sentuh dengan gigi. Kita kena rasa gigi kita baru tepat sebutan ta. Ada satu huruf Melayu panggil T kan. T pun sama jugalah. T tu sentuh kan. Dia sentuh. Jadi kena rasa. Ila taghut. Taghut. Dia satu lagi kita lepaskan angin. Kita lepaskan angin. Iaitu huruf sin. Sebab itulah bila kita nak baca huruf ta ni kita kena hati-hati sikit. Jangan sampai kita tolak angin tu. Ila taghut. Nampak tak? Dia ada kita tolak. Dia lepas dengan tolak ni dia lain. Bila kita tolak, seolah-olah di ta ini ada satu lagi huruf yang mati. Huruf apa? Huruf sin. Huruf sin. Contoh Ghud, Gha, Ghain, Waw, Ta, Sin. Ni. Bila kita matikan seolah-olah macam bila kita lepaskan angin lebih. Ghud, Ghud. Nampak tak? Itu seperti dengan sin. Kalau ta lain. Ila taghut. Sikit sahaja. Boleh? Sambung. Kita ada setengah jam sahaja ni. Ada 10 minit lagi. Saya laju-laju. Wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitan. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Tanwin bertemu dengan iqlab. Tutup mulut saja, ringankan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. Ustaz bagi tahu cara baca ikhfa mim bertemu dengan ba. Please, emirs. Mim bertemu dengan ba. Cara paling mudah. Mim bertemu dengan ba ni kita just rapatkan bibir kita. Just rapatkan bibir kita. Kita kena tunggu 2 saat ataupun 2 harakat. Dalalam ba, lam ba, lam ba. Okey, namun di sana ada pandangan yang mengatakan kita renggangkan sedikit. Bila yang jadi masalahnya kita nak renggang sedikit tu, nak bajet tu macam mana? Dalalam ba'i ba'ida. Kalau dah biasa tak apalah. Kalau yang baru nak belajar ni, kita rapatkan je lah, tak ada masalah. Tanya tutup mulut sahaja. Sebab mim ni dah jadi mim dia. Mim dengan ba ni sama makhraj je. Mim dengan ba dua-dua bibir mulut tutup. Okey. Rapat sempurna ke tak rapat sikit je. Rapat sempurna pun boleh. Dalalam ba. Sebab dia ada 2 pandangan. Okey, 2 pandangan. Yang pertama, kita renggangkan sehelai kertas. Kalau Tok Guru dulu dia sebut renggangkan sehelai kertas. Dalalam ba. Satu lagi boleh rapat. Dalalam ba. Lam ba. Bila kita rapat, dia bunyi lain lah. Bila kita rapat, suara tu akan beralih ke hidung. Akan naik ke hidung banyak. Sebab dia tak keluar daripada mulut. Bila kita renggangkan, suara dia akan keluar sedikit melalui mulut dan akan naik ke hidung. Okey, itu sahaja beza. Itu sahaja beza. Dalalam ba, dalalam ba. So kalau kita rasa was-was nak baca, rapat ke tak rapat ni? Rapat ke tak rapat ni? Tak biasa. So cara mudah dia kita rapatkan. Tidak menjadi kesalahan. Dan pandangan yang mengatakan rapat itu lebih asah, lebih tepat lah, lebih betul. Sebab apa? Sebab mim dengan ba ni, mim dengan huruf ba, dia sama makhraj. So bila sama makhraj, kenapa ada renggang pula? Kenapa ada renggang pula? Mengikut pandangan masing-masing lah. Saya meraihkan mereka yang nak renggang. Tidak ada masalah. Sebab khilaf ini memudahkan kita sebenarnya. Kena ingat, khilaf bukan menyebabkan pergaduhan, tapi khilaf adalah rahmat. Contoh dalam isu ni lah, isu iqlab ni kan, khilaf. Jangan pula kata kau baca tak betul, aku baca betul. Kau baca macam ni tak betul, aku baca betul. Itu perpecahan, tu salah lah. Kita tak reti dalam nak meraihkan khilaf. Sebabnya khilaf ni lebih memudahkan kita semua. Lebih memudahkan sebagai rahmat. Okey, sebagai rahmat. Baik, seterusnya.
Sambung ayat ni wa ila. Wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Huruf sa' bukan huruf sin. Lain. Kita akan rasa tekak pangkal lidah kita ni akan rasa macam terik sikit sebab kita angkat ataupun kita rasa tercekik lah. Anka sududa. Okey, huruf dal sama dengan ta tadi makhraj dia. Dia sama dengan huruf ta. Kat mana huruf dal? Tadi saya tengok ni kita ada buku Talaqi Tajwid Express. Kita tengok kat mana huruf dal di sini. Jom kita tengok kat mana makhraj bagi huruf dal. Muka surat 65. Huruf dal. Sebab ramai yang keliru huruf dal dengan huruf D ni. Dia kata sama huruf dal dan juga huruf D. Tengok huruf dal. Kita tunjukkan contoh di sini. Makhraj huruf dal. Hujung lidah bertemu dengan pangkal gusi atas. Maksudnya pangkal gigi kacip atas lah. Gusi atas pun sama juga. Pangkal gusi, pangkal gigi kacip atas. So, kita kena sentuhkan hujung lidah kita dengan gigi kacip atas. Sama dengan ta tadi. Sama dengan huruf ta. Da, ta. Sama. Sebab kalau huruf D tu dia tak kena sebenarnya. Okay, tuan-tuan cuba tuan-tuan sebut D. Sebut D dan sebut da. Kalau kita letakkan dal tu pada D, maka kita tak sentuh dengan gigi. So, kita kena sentuh dengan gigi kacip atas. Da, di, sudu, da, sudu, du. Dia tak akan bunyi du. Dia akan bunyi du. Dia bunyi lain sikit. Sudu, da. So, tuan-puan, macam biasa. Okay, kepada mana-mana mungkin ada yang nak dapatkan buku ini, saya sediakan beg kuning dulu. Mungkin tuan-puan semua berminat nak dapatkan buku penjelasan berkenaan dengan makhraj dan juga sifat. Makhraj dan juga sifat huruf. Okey, di beg kuning kami ada sediakan kepada mana-mana yang berminat nak dapatkan buku panduan dalam belajar. Kita ada sediakan. Yang pertama kita ada terangkan kalau tuan-puan tak reti apa benda jahar ni, macam mana cara nak baca jahar, tawassut ni macam mana, tuan-puan scan sahaja QR code ini, akan ada penjelasan berkenaan dengan semua sekali dengan bacaan berkenaan dengan ni sekali. Ni latihan ni. Okey, tu latihan dia. So, sangat mudah ya, sangat mudah. Sebab tu nama dia Express. Nama dia Express. Sekarang ni semua orang nak Express Semua orang nak Express, belajar pun nak Express. Insya-Allah kita cuba expresskan cara belajar makhraj dan juga sifat huruf dengan paling berkesan. Sebab setengah orang bila dengar makhraj dan sifat ni bagi mereka sangat-sangat susah. Nak ingat hukum-hukum tajwid pun satu benda dah, satu kerjaan dah. Dan ni pula nak belajar makhraj dan juga sifat huruf, rokhawah ni apa benda. Dan kita buat buku ni sebagai memudahkan cara tuan-puan semua untuk lebih faham macam mana nak baca satu-satu sifat huruf tersebut. Okey, boleh tekan beg kuning, terus buat pembelian. Yang pertama support kami, yang kedua sebab nak dapatkan ilmu. Banyak buku rujukan, tidak ada masalah. Kalau beli buku ni boleh dapatkan scan QR cara belajar juga. Ya, betul. Kami akan terangkan setiap sifat huruf ni. Contoh kita ada makhraj halki kat tekak, kat halkum. Dan sini pun boleh dapatkan ni link penjelasan hamzah, penjelasan berkenaan dengan huruf ain, berkenaan dengan huruf boleh scan sahaja tuan-tuan akan dapat video sekali. Sekarang ni zaman digital, kita memudahkan. Mungkin kan kita setengah-setengah dulu, kalau dulu beli Iqra, dapat Iqra je lah kan, tak dapat cara bacaan tu. Tapi sekarang ni kita mudahkan cara, kita gunakan, manfaatkan lagi berkenaan dengan teknologi yang ada ini. Scan QR, terus dapat penjelasan macam mana nak baca huruf hamzah, macam mana nak baca huruf ha, macam mana nak baca huruf ain. So dengan cara tu, di samping kita beli, di samping support kami dan juga dapat ilmu juga. Dapat ilmu juga ya. InsyaAllah tak rugi tuan-puan. Kita melabur untuk akhirat kita, tak rugi. Yang ruginya kita melabur untuk dunia sahaja, itu rugilah.
Itu. Dan beli. Terima kasih Emirs. Terima kasih Emirs. Emir umur berapa boleh? Ataupun bagi hint yang kalau tak nak bagi tahu umur, boleh bagi hint, tak apa. Pelajar universiti ke sebagai contohnya. Ataupun sebab tengok nama tu macam muda lagi. Bagus, tahniah kerana berminat membeli. Mudah-mudahan saya doakan ya. Emirs. Oh, Emirs 32. Masya Allah. Kita sebaya sebenarnya. Kita sebaya. Saya 30. Silap sebut 32 tu. Saya umur 30-an lah. 30-an. Sebaya. Ya. So boleh follow ya. Boleh follow saya punya. Saya ada TikTok sendiri sebenarnya. Saya ada TikTok sendiri. Cari nama saya. Kemudian search lah dalam TikTok tu, nanti dah jumpalah nama saya. Saya juga dah ada ustaz. Terima kasih Ustaz Natrah Umar. Terima kasih kerana beli. So yang beli ni nanti boleh bagi respon macam mana buku ni dapat membantu tak kita ataupun tuan-puan semua dalam nak belajar berkenaan dengan makhraj dan sifat huruf. Kalau membantu, alhamdulillah ya. Kalau tak membantu, kami minta maaf lah, mungkin teknik kami ni tidak dapat menjelaskan kepada tuan-puan, sebab teknik belajar setiap orang dia berbeza ya. Setiap orang dia berbeza. Dah beli Ustaz. Puan Syarifah Hafizah, terima kasih Puan Syarifah. Mudah-mudahan dapat membantu tuan ataupun puan untuk belajar berkenaan dengan makhraj dan sifat huruf. Insya-Allah kita buat analisis sebelum kita menghuraikan makhraj dan sifat ini supaya kita semua lebih mudah untuk faham. Kadang-kadang istilah Arab ni menyebabkan kita susah. Jadi kita tukarkan kepada istilah-istilah Melayu yang lebih dekat dengan kita sebagai orang Melayu. Baik, kita sambung lagi. A'udzubillah. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. Okey, huruf dot satu-satunya huruf yang orang ramai baca dengan qalqalah. Huruf dot tidak termasuk dalam huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 semuanya, ba, jim, dal, qaf, ta, itu sahaja. Marilah huruf-huruf mana pun, kalau bukan 5 huruf ni jangan kita qalqalahkan dia. So di sini kita kena baca dengan dot lah. Kat mana huruf dot? Kena tahulah kat mana huruf dot tu. Makhraj huruf dot ni kat mana? Ya, makhraj dia tepi lidah. Kita angkat lidah kita, sentuh dengan gigi geraham. Fa'arid. Dan bila kita rapatkan lidah kita dengan ni, suara kita tak boleh nak pergi, dia akan ada efek sahaja. Fa'arid. Nampak efek dia? Fa'arid. Okay, sambung. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. Zal bertemu dengan dha. Idha. Sama makhraj. Sama makhraj. Zal keluarkan sedikit lidah, dha keluarkan sedikit lidah. Sama makhraj, hukum dia di sini adalah idgham mutajanisain. Tolong tulis kepada yang nak tulis. Idgham mutajanisain. Bacaan dia kena masukkan lah. Idha pergi kepada huruf dha. Dha kena baca dengan tebal.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Lawajadu ni kalau kita berhenti ni dibaca dengan mak asli 2 harakat. Tapi bila kita sambung dia akan hilang. Dia terus pergi kepada Allah. Kadang-kadang orang keliru, kadang-kadang orang yang belajar mak asli. Ni mak asli ni. Lawajadullah. Dia panjang. Tak perlu panjang. Dia terus masuk kepada lam. Lawajadullah. Dullah. Kalau yang ni kita panggil alif ziyadah. Ini nama dia alif ziyadah. Ini nama dia waw mad. Ini nama dia alif. Ataupun hamzah wasal nama dia. Ini kita panggil hamzah wasal. Bezalah. Ya, yang baca yang tidak dibaca tu ini. Yang ni kalau berhenti ada lawajadu 2 harakat. Tapi kalau sambung di sini dia tak ada. Sebab kaedah dia bila bersambung selepasnya ada huruf hamzah wasal, dia dah ni akan terus pergi kepada huruf lam. Lawajadullaha tawwabar rahima. Okay, sambung. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la tajidu fi anfusihim haraja ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Lepaskan lagi. Bukannya itu tak nak. Taslima. Okay. Mana lagi? Qadaita huruf ya ni lin, bukannya maklin sini lin. Kalau kita sambung, kalau kita wasal dia akan jadi lin. Qadaita. Kalau kita wasal dia akan jadi lin. Kalau kita berhenti dia akan jadi maklin. Qadait boleh panjang. Yang ni 1 harakat sahaja. Huruf ya kat mana? Huruf ya tengah lidah. Kalau buku ni, kalau kita buka buku ni, kita akan nampak tengah lidah. So kita angkat tengah lidah kita, sentuh dengan di langit. Qadaita mesti kena. Kalau tak kena tak tepat lagi sebutan. Qadaita dia akan bunyi i. Dia akan bunyi i. Qadaita wa yusallimu taslima. Okey. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai tadarus kita ataupun bacaan Al-Quran sehari semuka. Besok insya-Allah bersama dengan saya lagi. Jangan lupa yang belum follow tekan button follow. Terima kasih kepada yang dah tap screen, terima kasih juga kepada yang dah share, dan kepada yang beli terima kasih. Semoga buku tersebut bermanfaat untuk anda semua. Okey, insya-Allah besok kita bertemu lagi jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi. Muka surat 89. Sehari semuka ya. 89 besok. Insya-Allah bersama dengan saya. Kita jumpa lagi besok pagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.